Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua calon-calon SPM yang cikgu sayangi. Okey, kita masuk dan kita jumpa di modul yang kedua. Kita jumpa lagi. Hari ini kita nak bincang teknik bacaan dan strategi menjawab soalan apa tu ujian lisan bahagian A. Okey, SPM. Okey, jom. Okey. So, pastikan hari ini objektif kita tercapai di mana kamu semua boleh menunjukkan cara baca petikan secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul. Kemudian kamu dapat menerangkan strategi menjawab soalan konteks kebat secara lisan dan memberi contoh jawapan yang lengkap. Hari ini saya akan bagi ke semuanya lah. Hari itu masa kita di modul 1, saya cuma terang-terang saja kan. Kita tak nampak macam mana bentuk soalan, apakah yang sebenarnya kamu perlu buat, apa yang cikgu cakap jawab atas, jawab bawah. Ingat tak kat modul 1 hari tu? Okey, jadi kita teruskan. Okey, saya terus je. Kita pergi pada contoh 1. Tapi saya sebelum kita mula ni, saya ingatkan kembali lah, kita refresh. Nanti takut lupa kan. Okey, mula-mula sekali kamu akan dipanggil di bilik, duduk ke dalam bilik menunggu. Kamu dapat satu petikan khas untuk kamu. Ingat dia, setiap calon tu berbeza petikan dia. Okey, ah, petikan saya tak sama, petikan orang sebelah tak sama, Abu lain, Ali lain. Dia petikan dia tak sama. Kamu akan dapat petikan yang berbeza. Okey, untuk setiap sesi yang dipanggil tu. Okey, katalah ni semua orang tengok, semua tengok apa yang ada dekat paparan komputer kamu semua. Kita tengok contoh 1. Katakan kamu dapat, inilah contoh soalan. Okey. Bahagian A, taksiran individu 40 markah. Okey. Apa temanya? Temanya ialah tema alam sekitar dan teknologi hijau. Tengok kamu dapat tema ni. Okey. Baca dan fahami bahan rangsangan di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan berikut berdasarkan idea yang diperoleh daripada bahan rangsangan. Ini arahan dia. Sebiji macam ni kamu akan tengoklah. Okey. Kamu akan dapat petikan. Ini yang saya katakan petikan. Okay, tajuknya ialah Keajaiban Telaga Tujuh. Okay, masa kamu duduk di bilik menunggu, kamu baca, berlatih baca. Sebab kamu ada 3 minit. Ada setengah calon, bila dia dapat petikan, dia tak nak baca. Dia gugup, dah ni dia goyang-goyang kaki je. Lepas tu dia tak baca pun. Sepatutnya masa ni lah, kamu boleh agak soalan apa yang dia nak lontarkan pada kamu untuk soalan 1 dan 2. Sebab kalau kamu mengikuti cikgu di episod yang pertama, di modul 1, cikgu ada terangkan soalan 1 dan 2, jawapan ada dalam petikan. Jadi, kan cikgu kata, dia mungkin jawapan dia berada di perenggan pertama untuk soalan pertama. Jadi, bila kamu baca petikan, masa kamu baca yang sorang-sorang tu, kamu dah boleh agak sebenarnya apakah soalan yang nak dikeluarkan. Sebab dia ada di situ jawapannya. Okey. Apa yang cikgu katakan sebelum ni, baca petikan dengan kuat dan jelas. Kamu pastikan kamu mula dengan tajuk. Ada setengah calon tiba-tiba dia terus baca je. Sejak dibuka kepada orang ramai, tak boleh. Baca. Kalau boleh, baca tema tu. Baca tema yang sebelum ni tadi ni, yang dia kata, tema alam sekitar dan teknologi hijau. Okey? Tak baca arahan tu tak payahlah. Okey? Kamu bacalah tema dia. Tema alam sekitar dan teknologi hijau. Okey? Kemudian kamu baca petikan. Keajaiban Telaga Tujuh. Sejak dibuka kepada orang ramai pada tahun 1995, air terjun Telaga Tujuh amat dikagumi dan dikenali ramai sebagai air terjun yang paling cantik di Langkawi, Kedah. Air terjun ini mendapat nama daripada 7 telaga semula jadi yang terbentuk hasil daripada aliran air gunung yang mengalir dan membentuk 7 kolam yang bersambung. Okay? Baca macam tu.
Janganlah suruh cikgu baca habis semua. Kan? Tu cikgu bagi contoh. Nanti kamu bacalah macam tu. Gunung Macincang telah menjadi lokasi air terjun yang sangat unik ini. Baca mengikut intonasi. Jadi, kamu telah memahat apa pe, uh, pentaksir punya hati. Ni kalau bayangkan kamu baca macam mana pentaksir nak bagi kamu markah kalau kamu baca. Sejak dibuka pada orang ramai pada tahun 1995, air terjun Telaga 7. Bayangkan kamu pentaksir. Macam mana? Apakah perbezaan yang baca yang tadi dan perbezaan orang yang kedua baca? Sudah pasti orang yang pertama tadi akan dapat markah lebih tinggi berbanding kamu yang baca macam tak nak baca. Jadi, kamu kena baca dengan kuat dan jelas. Okay? Jangan risau, dalam bilik tu hanya kamu dan pentaksir saja. Kamu boleh baca nak kuat sangat mana. Bukannya orang sampai ke bilik sebelah boleh dengar. Kamu punya kuat tu sekadar untuk boleh didengari oleh pentaksir. Jadi, kamu jangan malu dan takut. Sebab ingat, ini adalah markah. Saya selalu pesan pada anak murid saya, bersabar dan masa tu saja. Kalau kamu ada 5 minit tu je sebenarnya yang kamu perlu jaga diri kamu. Kalau nak kena bahasa baku tu, itu saja. Waktu tu saja kamu perlu kawal diri. Kawal diri untuk baca petikan dengan baik. Jadi kamu bacalah petikan, inilah antara contoh. Kamu dapat petikan dan kamu baca. Okey? Seterusnya, kita pergi tengok. Yang ini adalah soalan. Soalan ni kamu tak akan dapat. Soalan ni hanya pentaksir sahaja. Ni saya bagi tunjuklah dekat kamu contoh. Sebab kita kan nak buat latihan ni kan. Supaya kamu bersedia untuk nanti masuk ujian lisan yang sebenar, kamu bersedia. Okey, modul 2 ni sebenarnya yang sepatutnya kamu betul-betul dengar dan betul-betul fahami. Supaya nanti bila kamu berada di situasi sebenar, kamu ingat apa yang cikgu pesan. Okey. Soalan ni memang tak ada kamu nampak. Yang ada cuma ada pada taksi. Jadi kamu kena jawab soalan. Kita tengok soalan pertama. Pentaksi akan bagi pada kamu. Okey. Bagaimanakah air terjun Telaga 7 mendapat namanya? Lihat tu soalan tu. Okey. Jom kita tengok. Soalan 1 dia tanya. Bagaimanakah air terjun Telaga 7 mendapat namanya? Ingat tak? Saya pernah cakap, saya dah ulang-ulang. Tadi pun saya mula-mula saya dah cakap. Dekat modul 1 juga saya pernah utarakan. Jawapan untuk soalan nombor 1 mesti berada di perenggan pertama. Dekat ayat 2, 3, 4, 5 tu. Itulah jawapan dia. Sebab dia tanya, bagaimanakah air terjun Telaga 7 mendapat namanya? Jadi kamu perlu jawab dengan intonasi yang baik. Air terjun Telaga 7 mendapat namanya daripada apa tu? Daripada 7 telaga semula jadi yang terbentuk hasil daripada aliran air gunung yang mengalir dan membentuk 7 kolam yang bersambung. Baca saja. Okey, baca saja. Ataupun kalau kamu nak baca terus daripada petikan, air terjun ini mendapat nama daripada 7 telaga semula jadi yang terbentuk hasil daripada aliran air gunung yang mengalir dan membentuk 7 kolam renang yang bersambung. Okey, jawapan ada. Jadi kamu dah dapat markah di situ. Jangan tengok atas bawah. Saya ni ada pengalaman banyak dah. Anak murid saya suka atau calon-calon suka tengok bawah, tengok tepi, tengok kiri, tengok atas. Bila tanya, bagaimanakah air terjun Telaga 7 mendapat namanya? Cik, jangan. Dekat atas tak ada jawapan, dekat tepi pun tak ada jawapan. Jawapan ada kat dalam petikan tu dan kamu lihat, cari saja jawapan di situ. Okey, kita tengok pula soalan nombor 2. Nyatakan pihak yang membangunkan sistem agihan air aliran graviti. Nyatakan pihak yang membangunkan sistem agihan air aliran graviti. Okey? Cikgu cakap apa? Jawapan untuk soalan nombor 2 selalunya berada di bawah perenggan. Perenggan-perenggan akhir itulah jawapan dia. Tengok jawapan dia dekat mana? Saya dah merahkan.
Lembaga Pembangunan Langkawi LADA telah membangunkan sistem aliran air aliran graviti tanpa menggunakan kuasa elektrik bagi kegunaan setempat. Itulah jawapan dia. Boleh ke tidak, calon-calon? Saya pasti anda boleh buat. Okey, ini antara contoh soalan satu dan soalan dua yang memang ada jawapannya dalam petikan. Jadi jangan risau. Masa ni lah, kalau calon-calon rasa calon adalah antara yang lemah, soalan satu dan dua adalah tempat kamu nak dapat markah. Saya selalu pesan dengan calon saya, dengan anak murid saya, pastikan soalan satu dan dua kamu dapat jawab. Kerana itu adalah markah bonus untuk kamu. Markah bonus ialah pertama, baca petikan. Itu dah dapat markah dah. Senang-senang dah. Okey, baca petikan kuat dan jelas. Jawab soalan satu dan dua sebab jawapan ada dalam petikan. Sebab kamu akan menghadapi kesukaran sedikit pada soalan nombor tiga dan empat. Kerana jawapan tak ada dalam petikan. Kamu kena fikir sendiri. Kamu kena uh, susun sendiri ayat. Yang ini tak payah susun-susun, jawapan ada. Jadi, saya selalu pesan anak murid saya, jangan salah jawab soalan satu dan dua. Kerana dia adalah lubuk markah kamu. Okey? Kalau kamu buang lubuk ni, dan nanti soalan tiga dengan empat tak boleh jawab pula, lagi kamu masalah. Kamu akan lagi, akan, mana nak kutip markah? 40 markah ni nak kena kejar. Sebab semua sekali 70 markah. 40 markah untuk bahagian A. Jadi kalau kamu tinggalkan benda yang memang dikatakan markah bonus pada saya ni, kamu dah rugi. Okey? Kita tengok soalan seterusnya.